Awak ni anak siapa? Dah tahu dah mak ayah awak tu ada masalah tekanan darah tinggi. Kenapa tak beli alat periksa tekanan darah untuk dia? Sorry. Okey, siapa-siapa yang mak ayah dia ada masalah tekanan darah tinggi, hadiahkan satu alat periksa tekanan darah yang macam ni untuk mak ayah you. Yang ini dia punya skrin dia besar tau. Dia punya skrin large screen. So nampak lebih jelas dia punya bacaan tekanan darah. Kemudian dia ada sekali lah dia yang atas ni tekanan darah, yang bawah ni dia punya pulse. Kemudian dia ada memori. Tekan sini untuk nak tengok memori dia lah. And screen dia ni berwarna tau. Kalau bila you ambil bacaan tu, screen dia bertukar warna hijau, maksudnya bacaan tu adalah normal. Kalau dia ambil bacaan, tiba-tiba screen ni warna kuning, bermaksud bacaan tu sedikit tinggi. Kalau bertukar warna merah, maksudnya screen bacaan tekanan darah tu terlalu tinggi. Dia datang siap dengan bateri, tapi dibagi juga kabel untuk you sambung dengan USB in case you tak nak guna dia punya bateri lah. And then dia punya curve ni, you boleh pilih dah. Dia ada banyak saiz. Kalau jenis lengan besar satu-satu tu, boleh ambil saiz yang lebih besar lah. Yang ini dia punya cuff dia ni. Sayang mak ayah kita kan. Cepat grab.